Hello semua. Dengan awak sistem Guru Markets. Mari kita mulakan dengan maklumat umum tentang syarikat. Sedikit lagi kami akan mempertimbangkan setiap penunjuk dengan lebih terperinci. Jika perlu, anda boleh menjeda video. Anda boleh melihat semua penunjuk perbadanan secara terperinci. Kami akan menganalisis petunjuk asas utama syarikat Intel Corp, ticker INTC. Semakan ini berdasarkan data pada 19 April 2025. Mengikut klasifikasi Guru Market, syarikat Intel Corporation tergolong dalam subkategori ComZ. 60 syarikat terlibat dalam analisis. Ini sangat mewakili. Jumlah keputusan bagi syarikat yang dikaji adalah seperti berikut, tolak 2 daripada 10 mata. Skor purata untuk subkategori, 1.6 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam pasaran kami secara keseluruhan, kita melihat bahawa skor purata untuk keseluruhan pasaran saham S secara keseluruhan ialah 1.8 mata, terhadap markah tolak 2 mata Intel Corporation. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Intel Corporation dan saham subkategori, kita akan melihat bahawa sepanjang 12 bulan lalu saham syarikat Intel Corp menunjukkan perubahan tolak 47.7%. Terhadap perubahan harga dalam subkategori tolak 2.1%. Ini tidak menunjukkan apa-apa dengan jelas, tetapi fakta ini mesti diambil kira. Permodalan pasaran syarikat Intel Corporation bernilai $82.59 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $3,405 bilion. Intel Corp mempunyai bahagian sebanyak 2.426% dan merupakan salah satu syarikat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan berjumlah $99.9 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $730 bilion. Intel Corp merupakan bahagian sebanyak 13.676%. Setelah membandingkan saham bursa saham dan nilai buku, kita akan melihat perkara berikut. Kongsi Intel Corp dalam subkategori apabila menilai nilai pasaran ialah 2.426%. Permodalan kunci kira-kira ialah 13.676%. Iaitu 464% lebih daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku syarikat dalam subkategori, baik, satu mata. Obligasi hutang organisasi yang dianalisis berjumlah $50.975 bilion. Hutang kepada nilai buku mewakili 51% daripada ekuiti syarikat. Keputusan ke atas kewajipan kewangan syarikat boleh diterima, kosong mata. Nisbah harga saham syarikat kepada keuntungannya ialah kosong. Purata subkategori ialah 35.9, yang jauh lebih teruk daripada purata subkategori. Penilaian harga pasaran syarikat kepada keuntungannya berbanding dengan organisasi dalam subkategori sangat buruk, tolak 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak 18.765 juta. Pendapatan masa depan dalam tempoh 12 bulan akan datang dijangka $5,043 juta, iaitu 73.1% kurang daripada angka semasa. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diramalkan berbanding dengan dalam subkategori boleh diterima, kosong mata. Harga syarikat kepada baki hasil ialah 1.6. Purata subkategori 4.1 adalah 61% lebih rendah daripada purata subkategori. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada penunjuk hasil berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, satu mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 53.130 juta.
Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Ini sangat buruk untuk syarikat. Penilaian jangkaan penunjuk jualan masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori buruk, tolak satu mata. Margin jualan adalah tolak 35.3% dengan purata dalam subkategori sebanyak 11.5%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 46.9%. Penilaian margin jualan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan kaki tangan dalam subkategori ialah 8.215%, iaitu 239% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Dan ini menunjukkan ketidakseimbangan harga pasaran semasa syarikat Intel Corp kemungkinan besar ke arah meremehkan. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $758,000. Dan dalam subkategori terdapat $2,567,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 70.5%. Penilaian jumlah modal pasaran syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik, 0.5 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja individu syarikat adalah tolak $172,200. Dengan purata dalam subkategori $71,600. Dan perbezaan antara purata bagi subkategori dan penunjuk syarikat ialah 141%. Anggaran keuntungan setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Hasil syarikat bagi setiap pekerja ialah $488,000. Dalam subkategori $620,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 27%. Anggaran volum jualan bagi setiap pekerja syarikat individu berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Jumlah urus niaga pendek sepadan dengan 2.7%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 1.9%. Ini adalah penunjuk kemungkinan squeeze pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 39% bagi syarikat Intel Corp. Manakala bagi subkategori tahap RC 14 adalah lebih kurang 42%. Secara teknikalnya, sekuriti subkategori disebut dengan cara yang sama seperti saham syarikat Intel Corp. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $18.92. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $25.16. Perbezaan antara harga semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 33%. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk semua orang. Pautan ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh sistem rujukan penilaian saham Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan percuma, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada penilaian sekuriti Intel Corp. Sistem bantuan Guru Markets keputusan dibuat. Jangan buka perjanjian, kerana video itu adalah gambaran keseluruhan. Terima kasih kerana menonton sehingga habis dan menggunakan maklumat dan sistem rujukan daripada Guru Markets.